Saya Alex Thompson, seorang pemuda Amerika berusia 22 tahun yang selalu menyangka dirinya memahami dunia dengan cukup baik. Semasa tahun keempat di Stanford, saya digelar Dewa IPK 4.0 oleh rakan-rakan. Saya menyiapkan projek akhir dengan sistem AI untuk meramalkan harga Bitcoin. 3 syarikat gergasi di Silicon Valley sudah menghantar email untuk memikat saya sebelum saya tamat pengajian lagi. Salah seorang rakan sebilik saya, namanya Jamil, adalah berdarah kacukan Melayu Amerika. Setiap kali dia bercakap tentang negara asalnya, saya akan menjongket kening dan tersenyum sinis. Malaysia, negara yang sepatutnya masih menunggang gajah pergi kerja, hanya ada nasi lemak dan hutan hujan, bukan? Jamil akan mendiamkan diri setiap kali, tetapi saya tidak pernah peduli. Saya pernah berkata di hadapan 10 rakan lain, kalau nak pergi Asia pun, mestilah Jepun atau Singapura. Kenapa nak pergi sana? Lepas grad nak buat urut refleksologi Melayu ke? Semua orang ketawa, dan saya ketawa paling kuat. Musim panas tahun itu, saya memutuskan untuk terbang melancong ke Asia buat kali pertama dalam hidup. Rancangan asal ialah Tokyo dan Singapura, tetapi tiket kapal terbang murah luar biasa, jadi saya menambah persinggahan 3 hari di Kuala Lumpur. Sekadar untuk mengambil gambar menara berkembar Petronas dan Masjid Jamek, kemudian balik. Saya memberitahu Jamil lebih awal bahawa saya akan pergi membuktikan bahawa dia terlalu melebih-lebih. Jamil hanya membalas ringkas, "Pergilah, kita cakap nanti." Pada hari pesawat mendarat di Clear, saya masih ketawa dalam hati. Lapangan terbang memang besar, tetapi cuma besar tanpa otak. Ramai orang, panas, lembap, papan tanda, bahasa Melayu tidak dapat dibaca. Saya mengangkat telefon untuk merakam story dengan kapsian, "Welcome to the land of smiles and traffic." Semasa melalui immigration, pegawai itu bercakap bahasa Inggeris yang jelas sehingga saya terkejut sedikit, tetapi saya masih fikir mereka hanya dilatih untuk pelancong. Sambil menunggu beg pakaian, saya membuka Google Map untuk mencari jalan ke hotel. Internet lebih perlahan daripada di Amerika. Saya tersenyum sinis. Oh, guna internet 5G China rupanya. Saya tidak tahu bahawa dalam beberapa jam akan datang, dunia yang saya yakini selama 22 tahun akan mula runtuh sedikit demi sedikit. Ketika itu, saya masih Alex yang sama, pemuda Amerika yang menyangka dirinya berada di puncak dunia dan akan memijak bumi yang pernah saya gelakkan. Saya tidak tahu bahawa bumi ini akan ketawa kembali, dan ketawa itu jauh lebih kuat daripada yang pernah saya lakukan. Saya berjalan keluar dari Clear dengan perasaan yang sama seperti kali pertama saya ke India 2 tahun lalu, sesak dan huru-hara. Teksi yang saya panggil melalui aplikasi Grab itu, pemandunya seorang lelaki pertengahan umur yang tersenyum lebar sehingga menampakkan gusinya. "Selamat datang, Tuan." "Nak ke mana?" Saya menyebut nama hotel berhampiran KL Central. Dia mengangguk dan segera menekan aplikasi navigasi. Skrin yang dilekatkan pada cermin depan adalah tablet 10 inci menunjukkan laluan masa nyata dan amaran kesesakan lalu lintas berwarna merah di seluruh bandar. Saya tersenyum sinis dalam hati. Oh, ada aplikasi navigasi, tetapi jalan masih sesak begini. Maksudnya, pemandu ni tak cekaplah. Kereta tersangkut sepenuhnya dari lebuh raya turun ke Bangsar. 4 lorong penuh dengan kereta, motosikal, dan van yang menyelit seperti ikan berenang melawan arus. Bunyi hon bingit, asap berkepul-kepul sehingga saya menutup tingkap. Saya mengeluh kuat. Inilah dia, negara membangun sebenar. Pemandu itu memandang saya melalui cermin pandang belakang dan tersenyum. "Setiap hari sesak, Tuan. Tapi tak apa, sekejap lagi sampailah." Saya menjongket kening. Tak apa, kalau saya di California, sesak begini, saya dah marah sampai hentak steering. Dia ketawa perlahan dan menyambung dalam bahasa Inggeris dengan lohat Melayu. "In Malaysia we have tak apa mentality. No problem, we wait together." Saya berkerut dahi. Menunggu bersama? Logik apa ini? Tetapi apa yang berlaku 30 minit kemudian memaksa saya berdiam diri. Kereta berhenti sepenuhnya di persimpangan Jalan Tun Razak. Di hadapan ada ambulans putih merah yang cuba membelok ke kanan. Siren berbunyi nyaring. Tetapi semua kereta tersangkut rapat, tiada ruang walau sinci. Saya fikir dalam hati, habislah, ambulans ni mesti tersekat di sini sejam lagi. Tetapi kemudian, apa yang saya lihat ialah setiap kereta di lorong sebelah mula mengundur serentak.
Tidak perlu sesiapa pun melambai, tidak ada polis. Kereta sedan, truk pickup, motosikal penghantaran, van sekolah, semuanya mengundur serentak mewujudkan ruang untuk ambulans membelok keluar dalam masa 10 saat. Pemandu taksi saya juga mengundur tanpa sepatah kata. Kemudian, semua orang kembali ke tempat asal, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Saya ternganga. Di Amerika, jika seseorang menghalang jalan ambulans, orang akan merakam video dan mengecam di Twitter serta-merta. Tetapi di sini, semua orang melakukannya seolah-olah ia perkara biasa. Saya bertanya kepada pemandu itu dengan kehairanan, mengapa semua orang sanggup mengundur tanpa diarahkan? Dia tersenyum lebih lebar. Kerana di dalam ambulans itu, ada orang yang mungkin akan mati, Tuan. Nyawa mereka lebih penting daripada 5 minit kita. Saya mendiamkan diri sepanjang baki perjalanan. Kesesakan berlanjutan hampir 10 jam, tetapi saya tidak lagi berasa jengkel. Saya mula memerhatikan perkara-perkara kecil yang tidak pernah saya anggap penting. Aplikasi navigasi pemandu itu bukan sahaja memberitahu laluan, malah memberitahu di mana ada polis, di mana ada kamera had laju, di mana ada banjir, dan yang paling penting, ia memberitahu lokasi kemalangan yang menyebabkan kesesakan dan mencadangkan laluan pintas masa nyata. Saya cuba membuka aplikasi yang sama di telefon saya, ternyata ia lebih tepat daripada Google Maps di San Francisco. Saya mula merasakan sesuatu menyelinap ke dalam hati saya, perasaan yang mengatakan, mungkin apa yang pernah saya gelakkan tidaklah kelakar seperti yang saya sangka. Tetapi saya masih menafikannya, masih berkata kepada diri sendiri, ini cuma perkara kecil yang komel. Ia tidak bermakna negara ini maju. Saya tidak tahu bahawa malam ini, saya akan berhadapan dengan perkara yang akan meruntuhkan sepenuhnya definisi maju yang saya pegang. Malam pertama di Kuala Lumpur, saya mendaftar masuk hotel mewah berhampiran KLCC. Harga bilik semalam 400-an, tetapi saya masih rasa terlalu murah untuk standard AS. Saya mencampak beg dan segera membuka komputer riba. Saya mahu mencari tempat makan malam dan balik tidur untuk menghilangkan jet lag. Saya membuka Reddit menaip Best Rooftop Bar KL. Hasil pertama ialah Marinis on 57 di atas Menara 3 Petronas. Penuh dengan komen expensive but worth it. Saya tersenyum sinis. Mahal untuk pelancong sahaja. Saya memanggil Grab ke sana. Dalam perjalanan, saya melihat papan iklan gergasi dengan lampu LED berwarna terang, tertulis dalam bahasa Inggris, University Malaya, Asia's Leading Innovation Hub. Saya ketawa terbahak-bahak sehingga pemandu menoleh. University Malaya? University Malaysia? Asia's Leading apa benda ni? Pemandu tersenyum di cermin pandang belakang tetapi tidak berkata apa-apa. Sampai di hotel, lift membawa saya ke tingkat 57. Pintu kaca terbuka, angin sejuk menerpa wajah saya. Pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang luas di hadapan saya. Lampu berkelip-kelip seperti lautan bintang yang jatuh ke bandar. Saya berjalan ke bar, memesan whisky yang berharga 120 segelas dan duduk menikmati pemandangan. Di sebelah, ada sekumpulan 4 atau 5 orang berbual lantang dalam bahasa Inggris dengan lohat Amerika. Saya menoleh secara automatik. Mereka memakai baju T bercorak grafik pelik. Seorang memakai baju berwarna biru gelap yang disulam dengan huruf besar, Innovation Hub. Seorang lagi memegang gelas bir dengan pelekat komputer riba berbentuk bunga raya memegang kod. Saya berkerut dahi. Bermaksud University Malaya? Saya menoleh dan bertanya tanpa rasa segan. Maaf, baju Innovation Hub ni betul ke? Atau cuma cenderamata pelancong? Seorang budak lelaki berambut perang menoleh, tersenyum lebar. Betul, Tuan. Saya baru sahaja tamat projek di sana minggu lepas. Sekarang tengah mencari kerja di Silicon Valley. Saya ketawa kecil dalam kerongkong. Tunggu sekejap. Awak betul-betul belajar di Kenapa di sana dan bukan di Stanford atau MIT? Dia ketawa kembali dan mengangkat gelas untuk bersulang dengan rakan-rakannya. Kerana ada apa yang Stanford tak ada, Tuan. Di sana, saya dapat buat projek AI sebenar dengan Pusat Perubatan University Malaya, PPUM, yang sebenar, bukan sekadar menulis kod dalam makmal. Saya masih tidak percaya. AI dan hospital di Malaysia? Seorang gadis berambut pendek yang duduk di sebelah menyambung, ya.
Projek yang saya buat ialah AI untuk mengesan kanser payudara daripada imej mamogram, menggunakan data sebenar daripada PPUM. Sistem kami kini lebih tepat daripada sesetengah pakar perubatan kanan. Dan yang paling penting, harganya sangat murah sehingga hospital kerajaan di Indonesia dan Vietnam pun menggunakannya. Saya ternganga, whisky di tangan saya hampir tumpah. Saya cuba membantah. Tapi Malaysia tak ada syarikat teknologi besar, kan? Tak ada Google atau apa-apa, betul tak? Budak lelaki itu ketawa lebih kuat. Ada, Tuan. Ada Petronas, Maxis, Axiata, MDEC. Tapi yang lebih hebat ialah startup di UM. Tahun lepas, ada pelajar tahun 4 buat drone penghantaran ubat ke Pulau Tioman. Sekarang syarikat Jepun sudah membelinya 30 juta ring. Saya pula buat sistem AI untuk membantu petani menguruskan sawit guna satelit. Baru dapat dana dari Maybank dan Microsoft. Saya mula berasa seperti dunia berputar perlahan. Saya bertanya lagi dengan suara yang sedikit bergetar. Jadi, profesor di sana memang hebat sangat ke? Gadis itu tersenyum. Sesetengah profesor berkelulusan MIT, Stanford, Oxford juga. Tetapi bezanya, mereka kembali mengajar di sini kerana mereka mahu mencipta impact sebenar, bukan sekadar menerbitkan paper dan selesai. Saya menghirup whisky saya sekali teguk. Rasanya lebih pahit daripada biasa. Malam itu, saya kembali ke hotel dengan perasaan yang tidak pernah saya alami sebelum ini. Bukan mabuk, tetapi seperti ditumbuk di dada. Saya membuka komputer riba dan mencari University Malaya Ranking. Hasilnya membuatkan saya terpaksa duduk di lantai. University nomor 1 di Malaysia. Kedudukan nomor 51 di dunia untuk subjek kejuruteraan, lebih tinggi daripada University of Washington, University of Manchester, dan yang paling penting, lebih tinggi daripada banyak universiti di Amerika yang pernah saya gelakkan orang lain kerana ingin masuk tetapi gagal. Saya menatau ke bawah dan membaca lagi. Ada pusat penyelidikan AI bersama Google, Microsoft, Huawei. Ada program sarjana yang diajar sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Dan yang hampir tidak saya percayai, ada beasiswa untuk pelajar antarabangsa yang ingin melakukan penyelidikan sebenar. Saya menutup komputer riba dan duduk diam untuk masa yang lama. Buat kali pertama dalam hidup saya rasa diri saya bodoh. Saya ingat pernah berkata kepada Jamil bahawa Universiti Malaysia selepas tamat belajar mungkin akan menjual nasi lemak. Malam itu, saya menghantar mesej kepada Jamil. "Wei, aku nak kenal kawan kau kat UM. Kau ada tak?" Jamil membalas dalam masa 10 saat dengan emoji ketawa sambil menangis, diikuti dengan satu ayat. "Akhirnya kau mula nampak terang ke, bro." Saya mencampak telefon ke atas katil dan memandang keluar tingkap. Lampu dari menara berkembar Petronas terpantul di mata saya. 3 hari yang sepatutnya menjadi persinggahan kini akan menjadi titik perubahan terbesar dalam hidup saya. Dan saya masih tidak tahu bahawa dalam beberapa jam akan datang, saya akan bertemu dengan jejantas teknologi yang akan menghubungkan dunia lama saya dengan realiti yang saya tolak selama ini. Pagi hari kedua, saya bangun dengan sedikit sakit kepala. Bukan kerana arak, tetapi kerana perasaan yang tergantung semalam. Jamil menghantar mesej mengatakan dia ada kawan bernama Aisyah, pelajar sarjana IE di Pusat Inovasi UM. Dia boleh bawa kau melawat kalau kau lapang petang ni. Saya membalas segera. Lapang. Pukul 3 petang tepat. Saya berdiri di hadapan pintu masuk Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya. Bangunan tinggi berwarna putih yang moden, kaca memantulkan cahaya matahari yang terik. Papan tanda besar tertulis UM Accelerator School of Management dan Engineering bersebelahan. Saya masih fikir dalam hati, seni bina cantik, tapi dalaman mesti lama. Aisyah keluar menyambut. Seorang gadis kecil berambut panjang yang diikat ekor kuda, memakai baju tee hitam dengan logo UM AI Center. Dia tersenyum dan mengangguk hormat. "Selamat datang, Abang Alex. Saya Aisyah." Saya mengangguk hormat kembali tanpa sedar, lalu terus bertanya, "Sebenarnya, tempat ni macam mana?" Dia ketawa perlahan dan mengajak saya masuk. "Jom tengok sendiri." Kata-kata tak cukup. Tingkat pertama adalah coworking space yang sangat besar. Lantai kayu jati berkilat. Pelajar memenuhi setiap meja. Ada yang sedang menulis kod, ada yang sedang memasang drone, ada yang sedang berbual dengan robot sebenar. Bau kopi dan bau kayu pain menusuk hidung.
Saya nampak papan tanda Google Developer Student Club Chapter. Di sebelahnya ada papan tanda Microsoft Learn Student Ambassador dan satu lagi NVIDIA AI Research Lab Partnership. Badan saya mula menggeletar sedikit. Aisyah membawa saya naik lift ke tingkat 7. Bilik kaca lutsinar dengan papan tanda tertulis Intelligent Machine Lab. Di dalamnya, terdapat lengan robot memegang objek dengan ketepatan yang jitu. Seorang budak lelaki menoleh, mengangguk hormat kepada Aisyah dan bercakap dalam bahasa Inggeris, Kak Aisyah. Sistem lengan robot yang saya tambah kod tu dah tingkatkan precision 0.3 mm lagi. Esok dah boleh guna untuk bantu pembedahan sebenar di Hospital University Malaya. Saya berdiri kaku seperti dipanah petir. Aisyah menoleh dan tersenyum. Di sini, kami tak hanya belajar teori bang. Kami gunakan kod untuk membantu orang sebenar. Dia membawa saya ke tingkat bawah tanah. Bilik itu dinamakan FAB-LAB. Terdapat lebih 10 mesin pencetak 3D bersaiz besar, pemotong laser, CNC yang lengkap. Seorang pelajar sedang mencetak kaki palsu untuk kanak-kanak kurang upaya yang kehilangan kaki. Kos bahan mentah tidak sampai RM1,000. Saya bertanya dengan suara bergetar, kenapa? Kenapa boleh murah sangat? Budak itu menjawab tanpa menoleh. Sebab kami tak ambil untung, bang. Kami cuma nak kanak-kanak tu boleh berjalan. Saya mula merasakan udara di dalam bilik itu berat. Aisyah membawa saya ke bilik terakhir. Papan tanda tertulis UMAI for Social Good Center. Di dalamnya, terdapat skrin gergasi yang memaparkan peta Malaysia. Titik merah berkelip-kelip mengikut lokasi kemalangan jalan raya. Titik biru ialah kawasan banjir. Garisan hijau berhubung secara masa nyata. Aisyah menjelaskan, ini sistem yang kami buat bersama Jabatan Kerja Raya dan Polis. A meramalkan titik risiko kemalangan 72 jam lebih awal. Tahun lepas, ia membantu mengurangkan kematian jalan raya sebanyak 28%. Saya berdiri kaku, memandang skrin yang menyelamatkan ribuan nyawa rakyat Malaysia dan teringat diri saya yang pernah mentertawakan bahawa orang Malaysia masih menunggang gajah. Aisyah menoleh dan memandang saya terus. Abang pernah fikir tempat ni mundur, kan? Saya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia tersenyum dan mengucapkan ayat yang menusuk hati saya. Mundur atau tak mundur bukan terletak pada bangunan atau mesin, bang, tapi pada siapa kita menggunakannya. Saya berjalan keluar dari bangunan pada jam 5 petang. Cahaya jingga matahari terbenam menyinari bangunan Fakulti Kejuruteraan. Saya berdiri memandang jejantas yang menghubungkan bangunan lama dengan bangunan moden. Jantas kayu jati, lama dicat merah gelap. Di sebelahnya, kabel gentian optik yang terang melintasi. Sebuah jambatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, sama seperti negara Malaysia tempat saya berdiri. Saya mengangkat telefon, mengambil gambar jambatan itu dan menghantar kepada Jamil dengan kapsian, "Aku dah faham, bro. Kenapa kau bangga?" Jamil membalas dengan emoji ketawa sambil menangis, diikuti dengan satu ayat, "Selamat datang ke dunia sebenar, abang." Saya berdiri lama. Berasa diri saya sangat kecil di hadapan kehebatan yang pernah saya pandang remeh. Dan di dalam hati, saya mula mempunyai soalan yang tidak pernah saya miliki sebelum ini. Macam mana kalau suatu hari nanti, aku nak belajar di sini betul-betul? Saya tidak tahu bahawa dalam beberapa hari lagi, soalan ini akan menjadi permintaan yang saya perlu merayu peluang. Keesokan harinya, saya membatalkan rancangan ke Pulau Pinang, membatalkan penerbangan ke Singapura, dan menghantar mesej kepada Aisyah. "Kau lapang hari ini? Bawa aku tengok apa-apa yang berkaitan dengan AI." Dia membalas dalam masa 10 saat. "Datanglah. Hari ini ada Tech Day, terbuka untuk orang luar." Saya segera mandi, berpakaian dan menaiki LRT seorang diri. Kali pertama saya menaiki tren di KL, saya berdiri memegang palang, memerhatikan orang di sekeliling saya. Semua orang tenang, tiada siapa yang bersesak, tiada siapa yang menjerit walaupun padat sehingga badan bersentuhan. Saya berbisik dalam hati, kenapa tak ada sesiapa bising? Kalau di New York, orang mesti dah bertengkar. Tetapi tiada siapa yang peduli apa yang saya fikirkan. Semua orang hanya tersenyum dan memberi laluan kepada warga emas untuk naik dahulu. Saya turun di stesen Pasar Seni. Bangunan Innovation Hub tinggi menjulang. Di hadapan pintu ada papan tanda besar tertulis Tech Day,
2025, Where Tradition Meets Tomorrow. Saya berjalan masuk. Jantung saya berdebar tanpa saya sedari. Di dalamnya adalah dunia yang tidak pernah saya lihat di Amerika. Booth pertama, pelajar tahun 3 sedang mempamerkan robot penanam padi automatik. Ia berjalan sendiri, memeriksa tanah sendiri, menabur benih sendiri, dan menghantar data melalui 5G ke ladang. Budak itu berkata, tahun depan, kami akan hantar 3,000 unit untuk membantu petani di Kedah. Kos unit 15,000, tapi ia jimat air dan baja 60%. Saya berdiri menonton sehingga lupa bernafas. Booth seterusnya ialah pasukan doktor dan jurutera bersama-sama. Mereka mempamerkan projek AI pengesan kanser payudara daripada imej. Menggunakan data hospital, sebenar 300,000 imej. Ketepatan 98%. Dan yang paling penting, percuma untuk hospital kerajaan di seluruh negara. Saya bertanya kepada gadis yang membuat pembentangan, kenapa bagi percuma? Dia tersenyum dan menjawab serta-merta, sebab ibu saya pernah menghidap kanser. Pang, kalau AI ini boleh bantu seorang lagi ibu, ia sudah berbaloi. Saya hampir tidak dapat menelan air liur. Saya berjalan terus ke pentas utama. Seorang budak lelaki sedang membuat pitching startup yang syarikatnya membangunkan AI untuk meramalkan taufan yang akan melanda Malaysia 7 hari lebih awal menggunakan data satelit dan sensor bawah laut yang dipasang sendiri. Tahun lepas, ia membantu memindahkan penduduk dengan segera sebelum taufan super. Kerajaan baru sahaja membeli teknologi ini untuk digunakan di seluruh negara. Jawatan kuasa bertanya, berapa banyak pelaburan yang awak mahu? Budak itu menjawab serta-merta, saya tak perlukan wang, tuan. Saya cuma minta kerajaan bantu pasang 1,000 lagi sensor. Saya mahu tiada sesiapa lagi yang mati kerana ribut. Dewan senyap seketika, kemudian meledak dengan tepukan gemuruh. Saya berdiri di sana, air mata mengalir tanpa saya sedari. Saya pernah mentertawakan rakyat Malaysia kerana kekurangan kreativiti, tetapi kini saya berdiri di tengah-tengah kanak-kanak yang 4 atau 5 tahun lebih muda daripada saya yang sedang membina dunia baharu dengan tangan kosong. Aisyah berjalan di sebelah saya dan berbisik, abang dah nampak, ni baru 1% dari tempat ni. Saya menoleh kepadanya dan bertanya soalan yang tidak pernah saya sangka akan tanya kepada sesiapa di Malaysia. Aku nak mohon belajar sarjana kat sini, boleh? Dia tersenyum lebar sehingga matanya sepet. Boleh. Bang, tapi kena cepat sikit. Tahun ni ada 90 pelajar dari MIT dan Stanford yang mohon, tapi beasiswa cuma ada 10 tempat. Saya rasa seperti disambar petir sekali lagi. Petang itu, saya kembali ke hotel dan membuka laman web mengisi borang permohonan dengan segera. Saya menulis 3 halaman, menceritakan segala yang pernah saya hina, menceritakan segala yang telah saya lihat, dan mengakhiri dengan 1 ayat. Saya pernah fikir kemajuan terletak di Silicon Valley, tetapi kini saya tahu kemajuan sebenar terletak pada hati orang yang menggunakan teknologi untuk orang lain. Saya menekan hantar pada pukul 3 pagi dan tidak dapat tidur sepanjang malam. 3 hari kemudian, 1 email muncul dalam peti masuk saya. Subjek, congratulations. University Malaya Master Scholarship. Saya menjerit kuat di dalam bilik sehingga kaki tangan hotel mengetuk pintu. Saya mendapat beasiswa penuh berserta allowance sara hidup 5,000 sebulan. Tetapi perkara yang membuat saya benar-benar menangis ialah ayat terakhir email itu. Welcome home, Alex. We believe that the best bridge is built by those who learn to look down, not up. Saya segera menelefon Jamil. Suara saya bergetar sehingga tidak jelas. Aku dapat, Jamil. Jamil ketawa terbahak-bahak. Tahniah, Tuan Baru Kuala Lumpur. Saya meletakkan telefon dan berjalan berdiri di balkoni, memandang lampu dari jambatan Saloma yang bersinar-sinar. Jambatan yang dahulunya hanyalah gambar kini menjadi jambatan yang membawa saya melintas dari keangkuhan kepada rasa hormat yang sebenar. Saya mengangkat tangan dan mengangguk hormat di udara, lalu berbisik perlahan, terima kasih kerana mengajar saya bahawa menjadi bijak bukanlah dengan mengetahui lebih banyak daripada orang lain, tetapi dengan mengakui bahawa diri sendiri pernah bodoh. Dan malam itu, saya tahu saya bukan sekadar mendapat beasiswa, saya mendapat dunia baru dan diri saya yang baru. 2 bulan kemudian,
Saya berdiri di hadapan pintu asrama pelajar antarabangsa UM. Satu beg pakaian, komputer riba yang sama, dan hati yang berdegup lebih kencang daripada hari temuduga di Google. Pada hari orientasi, saya berjalan ke Dewan Besar. Pelajar dari 40 negara duduk memenuhi ruang. Ada pelajar dari MIT yang pernah bersaing dengan saya, ada pelajar dari Oxford, ada pelajar dari Tokyo. Tetapi semua orang mempunyai satu perkara yang sama di mata mereka, keterujaan yang sebenar. Pensyarah program, Profesor Puan Emelda, berdiri di atas pentas. Seorang wanita awal 50-an, rambutnya beruban putih, memakai baju tee hitam yang ringkas. Dia mula bercakap dengan suara yang lembut tetapi tegas. Di sini, kami tidak mengajar anda untuk menjadi orang yang paling pandai dalam bilik. Kami hanya mengajar anda untuk menjadi orang yang membuat bilik lain menjadi lebih baik. Bulu roma saya meremang tanpa saya sedari. Minggu pertama kelas, Puan Emelda memberikan tugasan pertama. Keluar, cari masalah sebenar di Kuala Lumpur dan kembali untuk menyelesaikannya dengan AI dalam masa 4 minggu. Seorang pelajar Amerika mengangkat tangan. Profesor, macam mana kalau tak ada data? Profesor itu tersenyum dan menjawab, mintalah. Mintalah daripada orang yang menghadapi masalah itu setiap hari. Kalau mereka masih tak beri, maknanya anda belum benar-benar faham masalah mereka. Saya digandingkan dengan seorang pelajar Malaysia bernama Taufik. Pelajar tahun 4 Fakulti Kejuruteraan, kecil tetapi matanya bersinar-sinar. Dia membawa saya ke pasar Borong Selayang sejak hari pertama. Bau ikan masin, sayur-sayuran hijau, dan jeritan penjual bergema. Seorang penjual sayur sedang menimbang sawi dengan dacing lama. Taufik bertanya kepadanya, Makcik selalu salah timbang sayur ke? Makcik itu mengeluh panjang. Setiap hari, nak, kadang-kadang terkurang, kadang-kadang terlebih. Pelanggan marah setiap hari. Taufik menoleh ke arah saya dan tersenyum. Ini dia masalah pertama kita. 4 minggu kemudian, kami berdua kembali dengan dacing pintar berharga kurang daripada 500. Dipasang kamera AI mengesan berat secara automatik, menyebut harga dengan ketepatan 99%, dan yang paling penting, ia boleh bercakap bahasa Melayu. Pada hari pembentangan, Puan Emelda bertanya kepada saya, kenapa awak pilih masalah penjual pasar? Saya menjawab tanpa berfikir, sebab saya pernah fikir masalah besar mesti melibatkan perkara besar. Tapi sebenarnya, masalah besar bagi kebanyakan orang adalah perkara-perkara kecil yang mereka hadapi setiap hari. Profesor itu mengangguk dan memberikan markah penuh. Malam itu, Taufik membawa saya makan bubur di gerai tepi jalan. Kedai kecil, lampu samar-samar, tetapi ramai orang. Taufik mengangkat gelas Coke. Tahniah, bang. Dapat A+ untuk projek pertama. Saya mengangkat gelas. Terima kasih kerana mengajar aku bahawa pandai menulis kod tak cukup. Kena faham orang yang guna kod tu juga. Taufik ketawa. Abang pernah fikir orang Malaysia tak ada kreativiti kan? Muka saya merah. Ya, aku bodoh betul. Taufik menepuk bahu saya. Tak apa bang, semua orang pernah bodoh. Bezanya, ada yang mengaku, ada yang tak. Saya terdiam lama, kemudian mengangkat tangan dan mengangguk hormat kepada Taufik di situ juga. Terima kasih kerana tak pernah balas balik masa aku menghina dulu. Taufik tersenyum lebar. Tak apa, bang. Sebab kalau hari itu aku balas, abang takkan duduk makan bubur dengan aku hari ini. Tahun itu, saya menyiapkan projek akhir saya dengan sistem AI untuk membantu kanak-kanak autisme berkomunikasi. Menggunakan data sebenar dari hospital kanak-kanak, sistem kami boleh bercakap 7 bahasa, termasuk bahasa Melayu dan bahasa isyarat. Pada hari pertahanan tesis, jawatan kuasa ada seorang profesor dari Stanford. Dia bertanya kepada saya, awak pernah belajar di Stanford sebelum ni kan? Kenapa awak datang ke sini? Saya menjawab tanpa ragu-ragu. Sebab tempat ni mengajar saya bahawa teknologi yang mengubah dunia bukanlah teknologi yang paling mahal, tetapi teknologi yang paling mudah diakses oleh orang yang paling memerlukannya. Profesor dari Stanford itu tersenyum dan memberikan markah penuh. Pada hari graduasi, saya berdiri dengan jubah merah, di sebelah Taufik, di sebelah Aisyah, di sebelah rakan-rakan baru dari 20 negara. Kami bergambar di hadapan pintu gerbang UM. Saya mengangkat tangan dan mengangguk hormat di udara, lalu berbisik perlahan.
Terima kasih kerana menjadikan pemuda Amerika yang pernah mengejek menjadi orang yang menangis kerana terharu. Malam itu, saya menghantar mesej kepada Jamil. Aku dah faham, bro. Kenapa kau tak pernah marah aku? Jamil membalas dengan emoji ketawa sambil menangis dan menulis. Sebab aku dah tahu satu hari nanti, kau akan jumpa jambatan yang bawa kau melintas. Saya tersenyum dan mengangguk hormat di udara sekali lagi. Jambatan yang dahulunya hanyalah gambar kini menjadi jambatan tempat saya berdiri setiap hari. Dan saya tahu, saya bukan sekadar melintas jambatan itu. Saya telah menjadi sebahagian daripada jambatan itu. 2 tahun berlalu dengan pantas. Saya masih di Kuala Lumpur, tetapi bukan lagi sebagai pelajar. Selepas tamat sarjana, saya mendapat 2 tawaran. Satu dari Silicon Valley, gaji 250,000 setahun, dari syarikat yang pernah menghantar email memikat saya sejak tahun 4. 2. Kekal di UM sebagai penolong profesor, gaji 8,000 sebulan dengan hak penyelidikan tanpa had. Saya memilih pilihan kedua tanpa ragu-ragu sesaat pun. Pada hari menandatangani kontrak, saya berjalan kepada Puan Emelda, mengangguk hormat dan berkata, saya minta izin nak teruskan di sini, Prof. Saya masih banyak lagi nak belajar. Profesor itu tersenyum dan menepuk bahu saya. Selamat pulang, Alex. Tempat ni tak pernah kekurangan orang pandai, cuma kekurangan orang yang sanggup merendah diri. Minggu berikutnya, krisis yang tidak pernah saya jangkakan datang. Syarikat di Amerika yang pernah memikat saya menghantar satu lagi email. Kali ini bukan memikat, tetapi ugutan. Mereka menyaman saya atas tuduhan melanggar perjanjian awal kerana semasa tahun 4, saya pernah menandatangani LOI bahawa saya akan bekerja dengan mereka selepas tamat sarjana. Jika saya kalah kes, saya perlu membayar denda 4 juta dan diharamkan daripada industri teknologi Amerika sepanjang hayat. Berita tersebar dengan cepat. Rakan-rakan di Stanford menghantar mesej mengecam. Kau gila ke tinggalkan masa depan untuk mengajar di negara dunia ketiga? Jamil menelefon saya pada pukul 2 pagi. Alex, kau baliklah. 4 juta tu aku tolong cari. Jangan musnahkan hidup kau sebab kedegilan. Saya berdiri di balkoni asrama, memandang lampu dari jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah dan menjawab Jamil dengan suara paling tenang dalam hidup saya. Aku tak degil, Jamil. Aku cuma dah tahu mana rumah aku. Keesokan paginya, saya berjalan kepada Puan Emelda dengan kaki yang menggigil, menceritakan segala-galanya. Saya fikir profesor itu akan terkejut atau sekurang-kurangnya menyuruh saya berhenti kerja. Tetapi dia hanya tersenyum dan berkata satu ayat. Baiklah, mari kita mulakan mesyuarat pasukan undang-undang dalam masa 3 jam. Dalam masa 3 jam, bilik mesyuarat fakulti kejuruteraan penuh dengan orang. Pensyarah undang-undang dari Universiti Kebangsaan Malaysia, peguam sukarela dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, 10 pelajar sarjana undang-undang, dan yang paling penting, pasukan pelajar tahun 4 yang pernah memenangi pertandingan undang-undang antarabangsa. Mereka bekerja siang dan malam, menggunakan AI yang pernah saya bantu bangunkan untuk menganalisis puluhan ribu dokumen kontrak, mencari kelemahan undang-undang yang syarikat Amerika tidak sedari. 48 jam kemudian, kami menemui titik lemah utama. LOI yang saya tandatangani tidak mengikat secara sah di Malaysia, dan syarikat Amerika itu melanggar hak asasi manusia dengan menggugut. Kami memfailkan saman balas serta-merta atas tuduhan ancaman undang-undang rentas negara. Sebulan kemudian, syarikat Amerika itu menarik balik saman dan membayar ganti rugi kima 1 juta kepada saya sebagai pertukaran untuk tidak mendedahkan butiran kes. Pada hari keputusan mahkamah, saya berdiri memeluk Taufik, Aisyah, memeluk Puan Emelda, menangis seperti kanak-kanak. Profesor itu berbisik di telinga saya, nampak, Alex. Sistem terbaik di dunia bukan sistem yang paling mahal, tetapi sistem di mana semua orang rela meluangkan masa untuk melindungi satu sama lain. Malam itu, saya berjalan berdiri di Jambatan Saloma sekali lagi. Jambatan yang dahulunya hanyalah gambar kini menjadi jambatan yang menyelamatkan hidup saya. Saya mengangkat tangan dan mengangguk hormat di atas Sungai Klang, lalu berkata kuat-kuat, terima kasih kerana mengajar saya bahawa kemenangan terbesar bukanlah mendapat gaji tinggi, tetapi mendapat peluang untuk berdiri di sebelah orang yang sanggup mati untuk kita.
Dan malam itu, saya tahu keangkuhan yang pernah saya miliki telah terbakar habis bersama cahaya lampu dari jambatan itu. Yang tinggal hanyalah rasa hormat dan cinta yang lebih mendalam daripada kata-kata terhadap Malaysia, terhadap rakyatnya, dan terhadap diri saya yang baru lahir di sini. 5 tahun kemudian, saya berdiri di atas pentas besar Majlis Convocation 2030 sebagai pensyarah Fakulti Kejuruteraan UM. Jubah merah terang memantulkan cahaya matahari petang. 5,000 pelajar duduk berbaris. Bendera Malaysia dan bendera UM berkibar di atas kepala. Saya mengangkat mikrofon. Tangan saya masih bergetar seperti hari pertama saya tiba di bandar ini. Selamat petang, semua. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk mengatakan saya telah berjaya. Saya berdiri di sini untuk mengatakan saya pernah menjadi salah seorang yang paling bodoh di bilik ini. Ketawa perlahan kedengaran di seluruh dewan. Saya pernah mengejek Malaysia, pernah fikir tempat ini mundur, pernah fikir ilmu pengetahuan terletak di bangunan tinggi Silicon Valley. Tetapi 5 tahun lalu, seorang pemuda Amerika mendarat di Kelia dengan penuh keangkuhan di kepala dan bumi ini menampar muka saya dengan kebenusan yang paling indah. Saya berhenti sebentar, memandang ke barisan hadapan tempat Taufik dan Aisyah duduk tersenyum, lalu menyambung. Malaysia tidak hanya mengajar saya menulis kod, tetapi mengajar saya bahawa teknologi terhebat di dunia ialah hati yang sentiasa memberi ruang kepada orang lain. Seorang pelajar tahun 1 mengangkat tangan dan bertanya kuat-kuat. Profesor, adakah awak masih fikir tempat ini mundur? Saya tersenyum selebar-lebarnya. Tidak. Saya fikir tempat ini adalah masa depan dan saya adalah orang yang paling beruntung kerana dilahirkan semula di sini. Tepukan gemuruh berpanjangan sehingga saya menitiskan air mata. Selepas majlis, saya berjalan kepada Jamil yang menunggu di sebelah pentas. Dia baru sahaja terbang dari Amerika khas untuk menghadiri majlis ini. Jamil memeluk saya erat. Kau buat, bro. Kau buat betul-betul. Saya menepuk belakangnya. Terima kasih kerana tak pernah memarahi aku masa aku masih bodoh. Jamil ketawa. Aku dah tahu satu hari nanti, kau akan jumpa jambatan kau sendiri. Petang itu, kami duduk di gerai bubur yang sama. Taufik, Aisyah, Jamil, dan saya mengangkat gelas Coke serentak. Saya memulakan kata-kata. Aku pernah fikir menjadi nombor 1 adalah mendapat gaji tertinggi. Tapi sekarang aku tahu, menjadi nombor 1 yang sebenar adalah berdiri di tempat yang membuatkan orang lain juga ingin menjadi nombor 1. Semua orang senyap, kemudian mengangkat gelas untuk bersulang. Malam itu, saya berjalan pulang ke asrama seorang diri, melalui jejantas yang pernah saya ambil gambar pada hari pertama. Jejantas kayu jati lama yang menghubungkan bangunan lama dengan bangunan baru. Saya mengangguk hormat kepada jambatan itu, lalu berbisik perlahan. Terima kasih kerana menjadi jambatan aku. Jambatan yang membawa pemuda Amerika yang hilang kembali ke rumah sebenar. Dan malam itu, saya merasakan ketenangan yang tidak pernah saya alami sebelum ini. Bukan kerana saya berjaya, tetapi kerana saya mengakui saya pernah salah dan diberi peluang untuk menebus kesilapan oleh bumi yang paling berlapang dada di dunia. Tahun 2032, saya berdiri di hadapan Dewan Besar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva sebagai wakil Malaysia untuk membentangkan projek AI for All Nations. Projek yang bermula dari bilik kuliah kecil di UM 5 tahun lalu. Di sebelah saya ialah Taufik, Aisyah dan 10 pelajar lain. Semua memakai baju putih dengan bendera Malaysia kecil di dada. Saya menarik nafas dalam-dalam sebelum mengangkat mikrofon. Tuan Pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Nama saya Alex Thompson. Saya dilahirkan di Amerika, tetapi dibesarkan di sini, di Malaysia. Dan hari ini saya berdiri di sini bukan untuk mengatakan Malaysia lebih pandai daripada orang lain, tetapi untuk mengatakan kehebatan sejati tidak pernah diukur dengan saiz negara, tetapi dengan saiz hati yang sanggup berkongsi. Saya menceritakan segala-galanya. Menceritakan tentang pemuda Amerika yang pernah mengejek, menceritakan tentang jejantas kayu jati yang mengubah hidup, menceritakan tentang sistem AI yang kami berikan secara percuma kepada lebih 30 negara membangun. Kami tidak menjual teknologi. Kami hanya menyampaikan harapan. Kerana kami pernah dipandang remeh, kami tahu betapa sakitnya dipandang remeh. Apabila saya selesai bercakap,
Dewan mesyuarat senyap selama 3 saat, kemudian meledak dengan tepukan gemuruh, berdiri seluruh Dewan. Wakil dari Kenya datang kepada saya di belakang pentas, memeluk saya erat sehingga baju koyak. Terima kasih, Profesor. Sistem pengesan penyakit malaria awak telah menyelamatkan anak perempuan saya bulan lepas. Wakil dari Nepal menangis. Sistem ramalan gempa bumi awak telah menyelamatkan 300 orang di kampung saya. Saya berdiri memeluk semua orang yang datang, air mata mengalir tanpa henti. Malam itu, saya menelpon ibu saya di Amerika. Ibu, saya sihat, dan saya berbangga seumur hidup saya. Ibu menangis di telepon. Dulu kamu kata kamu nak jadi jutawan di Silicon Valley, tapi sekarang ibu tahu kamu pilih jalan yang lebih kaya. Saya tersenyum. Ya, ibu. Kaya dengan kebahagiaan yang wang tak boleh beli. Sebelum pulang ke Malaysia, saya singgah di jambatan Brooklyn di New York. Berdiri memandang sungai Hudson dan mengangkat tangan, mengangguk hormat di udara. Terima kasih kerana pernah menjadi rumah lama, tapi sekarang rumah sebenar saya jauh di timur. Pesawat mendarat di Clear pada waktu subuh. Saya berjalan keluar dari gate, ternampak Taufik, Aisyah dan 50 pelajar lain berdiri memegang papan tanda, "Selamat pulang Profesor Alex." Saya jatuh ke lantai, menangis di tengah-tengah lapangan terbang. Semua orang berlari memeluk saya. Taufik berbisik di telinga saya, "Abang kata nak datang melintas jambatan, tapi akhirnya abang jadi jambatan untuk orang lain melintas." Saya memeluk mereka semua, lalu berkata kuat-kuat, "Terima kasih kerana memberi peluang kepada seorang pemuda Amerika untuk dilahirkan semula sebagai rakyat Malaysia dalam hati." Dan pada saat itu, saya faham kebenaran yang paling mendalam. Kehebatan tidak pernah terletak pada memiliki lebih daripada orang lain, tetapi pada kesediaan memberi ruang kepada orang lain walaupun diri sendiri pernah ditolak. Itulah keajaiban sebenar Malaysia. Keajaiban yang mengubah orang yang angkuh menjadi orang yang sanggup menundukkan kepala kepada dunia. Tahun 2040, saya berdiri di hadapan jambatan Saloma sekali lagi, tetapi kali ini bukan seorang diri. Di sebelah saya ialah anak lelaki saya yang berusia 7 tahun, namanya Jaya. Saya menamakannya sempena perkataan kemenangan di bumi ini. Dan di belakang ialah ratusan pelajar saya dari 50 negara di seluruh dunia. Hari ini adalah hari pelancaran Jambatan Alex Malaysia. Sebuah jambatan kayu, jati merah gelap yang menghubungkan Fakulti Kejuruteraan Lama dengan Innovation City Baharu. Jambatan yang saya reka sendiri, menggunakan teknologi struktur dari AI yang dibangunkan oleh pelajar Malaysia dan kayu jati dari hutan komuniti yang ditanam oleh penduduk kampung. Perdana Menteri berjalan ke sebelah saya, mengangguk hormat dan berkata perlahan, "Hari ini bukan sekadar membuka jambatan, Profesor, tetapi membuka hati negara kepada dunia sekali lagi." Saya mengangguk hormat dan menoleh kepada anak saya. "Jaya, nampak jambatan ni? Nampak, Ayah? Ayah pernah berdiri di sini seorang diri, masa ayah tak tahu mana rumah ayah. Tapi sekarang kamu berdiri di sini dengan ayah, dan di belakang kita ada ribuan orang lain yang melintas jambatan ni setiap hari. Jadi, ingat selalu, jambatan yang paling hebat di dunia bukanlah jambatan yang menghubungkan dua tebing sungai, tetapi jambatan yang menghubungkan hati dua orang yang pernah tak faham satu sama lain." Budak lelaki itu mengangguk dan mengangguk hormat kepada jambatan itu dengan bersungguh-sungguh. Juruacara mengumumkan saya untuk berucap sebagai orang terakhir. Saya berjalan ke pentas perlahan-lahan, memandang wajah semua orang, lalu berkata dengan suara yang bergetar. 15 tahun lalu, saya pernah berdiri di Clear dengan hati yang penuh dengan perkataan saya lebih hebat. Saya pernah mengejek orang yang tersenyum kepada saya, pernah menghina makanan yang mereka kongsi, pernah fikir ilmu pengetahuan terletak di bangunan tinggi di Amerika. Tetapi bumi ini tidak membalas saya dengan kemarahan. Ia membalas dengan senyuman, dengan membuka pintu, dan dengan memberi peluang kepada seorang budak bodoh untuk dilahirkan semula. Hari ini, saya tidak berdiri di sini untuk mengatakan Malaysia hebat. Saya berdiri di sini untuk mengatakan bahawa setiap manusia boleh menjadi hebat jika mereka menemui tempat yang benar-benar mencintai mereka. Jambatan ini tidak dibina untuk saya seorang, tetapi dibina untuk semua orang yang pernah dipandang remeh, untuk semua orang yang pernah angkuh, untuk semua orang yang pernah fikir diri sendiri berada di puncak,
Dan suatu hari nanti, mendapati bahawa menundukkan kepala adalah cara mengangkat hati paling tinggi. Saya berhenti bercakap, mengangkat tangan, mengangguk hormat di tengah-tengah pentas. Mengangguk hormat kepada bumi, kepada rakyat, kepada kesilapan saya sendiri, lalu mengucapkan ayat terakhir. Terima kasih, Malaysia, kerana mengajar seorang pemuda Amerika bahawa kehebatan sejati bukanlah berdiri di atas sesiapa, tetapi berdiri di sisi sesiapa sahaja dengan hati yang setara. Tepukan gemuruh bergema, kuat sehingga jambatan bergegar. Saya menunduk, memeluk anak lelaki saya, lalu menoleh untuk memeluk Taufik, memeluk Aisyah, memeluk Jamil, memeluk semua orang yang pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan ini. Dan pada saat itu, saya tahu keajaiban Malaysia tidak terletak pada teknologi, tidak terletak pada jambatan kayu jati, tidak terletak pada anugerah atau wang ringgit. Keajaiban sebenar Malaysia ialah kesanggupannya mengubah orang yang pernah mengejek menjadi orang yang menangis.